tuan-tuan duk kuliah ilmu ni semua dicatat dengan catatan kebajikan di sisi para malaikat Allah. Kemudian Allah Ta'ala meletakkan apa kedudukan kita pula di sisi Allah. Malaikat tu sama dengan kita. Yang saya sebut, yang tuan-tuan pun tahu dah tadi hadis. Kita yakin duk kita ni para malaikat Allah yang jauh lebih banyak jumlah daripada kita duduk dalam. Duk sesama dah. Macam Jumaat, hari Jumaat khutbah Jumaat, kita dengan khutbah Nabi SAW nyebut, siapa datang saat yang pertama, seumpama korban seekor unta, saat yang kedua seumpama korban seekor lembu, saat yang ketiga umpama korban seekor kambing, saat yang keempat umpama korban seekor ayam, saat yang kelima umpama kita sedekah talwiyah. Jadi selepas daripada tu tak ada cerita. Azan saja ataupun khutbah dimulakan saja, malaikat berhenti daripada mencatat kebaikan dan kedudukan orang yang datang untuk bersama jamaah Jumaat. Berhenti deh apabila start khutbah. Jo, pasal apa dia berhenti? Pasal sama-sama nak dengar khutbah. Nampak? Dia duduk dengan kita, tu mesti ada yakin tu. Kita setiap kali pada hari Jumaat duduk dengar khutbah, kita kena yakin malaikat pun sama dengan khutbah. Ya. Sama khutbah. Tapi kalau khutbah tu cerita buah-buahan tempatan, cerita pasal gula naik, cerita pasal gula ni mengeluarkan gula naik je, akulah khutbah tu kurangkan gula dalam makanan. Tu khutbah saya dengar kat orang masa saya buat psikologi. Tajuk khutbah kita hari ni adalah kurangkan gula dalam makanan. Tu kalau malaikat ngantuk sama dia tidur. Kecuali kalau malaikat dia tak ada ngantuk jadi dia Allah. Kalau dia ada ngantuk je ni ada tu. Allah Allah. Gula kita. Sebab kita yang ada ngantuk ni dia dengar. Mana dia dengar kita dah tahu dah. Dunia kita tahu. Dia dengar. Macam itulah kita sekarang. Duduk bersama dengan malaikat. Kita mesti ada perasaan duduk bersama dengan malaikat tu supaya kita ni ada bahagian di sisi Allah, ada bahagian dengan doa para malaikat Allah mesti. Ada bahagian kita. Itu untungnya dalam majlis ilmu. Sebab tu kalau dalam majlis ilmu bila dapat bahagian daripada doa para malaikat Allah, itu di antara rahsia kenapa Allah Ta'ala menyebut dalam Quran inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seorang daripada perbuatan keji dan munkar. Itu secara umum salat tu, apa lagi dalam waktu jamaah. Disebut dalam hadis Nabi SAW menyatakan 5 perkara seorang itu akan dapat hasil daripada pelaksanaan salat secara berjamaah. Pertama apa dia? Saya sebut aku ubah lah kan. 5 perkara. Seorang tu kalau salat berjamaah dia dapat 5 ni. Itu satu ulang. Tak elak daripada fakir ketika hidup di dunia. Fakir. Nombor 2. Dia tu ingat kan pasal bab duit. Yang kedua apa? Terelak daripada azab kubur. Fakir tu mana ingat betul. Kalau naik maaf dia banyak ni. Dia ni. Nombor 2, terelak daripada azab kubur. Nombor 3, dapat kitab amal dengan bola tangan kanan. Nombor berapa? Nombor berapa ni? Nombor 4, meniti titian sirat sebatas kilat. Terakhir, mudah ya. Last, masuk syurga. Itu sebut tadi dalam hadis. Kita isi pula umur kita dengan apa disebut dalam Islam. 5 perkara hasil daripada satu amal berjamaah. Pernah? Itu salah. Itu cukup banyak tu. Cukup banyak yang Allah Ta'ala sediakan. Cukup banyak yang Nabi Muhammad sebut supaya kita sama-sama wabud. Itu dapat kemuliaan. Wa'an sababihi fima afna wa'an sababihi fima ablah. Tentang masa muda dia, apa yang dia buat